1, 2, 3, sekejap gadis-gadis. Wah, saya ada pizza di sini. Saya juga. Tetapi beku? Bukan itu. Wow, adakah itu pizza premium emas? Wow, lebih baik cuba sekarang. Apa yang ada di atasnya? Beberapa kulit dan seperti apa itu? Tidak, terima kasih. Saya lebih suka buang mereka. Baiklah, ia sedikit lebih baik dengan cara ini. Oh, gadis-gadis, saya minta maaf. Oh, baiklah, saya akan cuba. Dia ada pelik. Emas, ini tak ada rasa dan keju ini sangat berbau. Mari cuba keraknya. Baiklah, dia sebenarnya okey. Ya, hebat. Baiklah, selebihnya masuk ke dalam tong sampah. Saya hanya akan makan sedap, membuat sandwich daripadanya dan memakannya. Itu sedap. Saya sudah selesai. Oh, giliran kamu, gadis-gadis. Baiklah. Oh, itu pepperoni kegemaran saya. Wow, keju yang meleleh. Ia sangat sedap. Saya tidak akan makan kerak supaya lebih banyak inti boleh muat. Sedap. Saya suka pizza. Saya mahu semuanya sekaligus. Saya akan letakkannya seperti sandwich. Dan buang kerak. Annie, awak boleh saja bertanya. Baiklah, pizza 4 tingkat saya sedang menunggu saya sekarang. Wow, ia muat juga. Baiklah, itu sahaja. Giliran kamu, Chris. Batu bata ini. Bagaimana saya patut makan? Tidak. Silakan, gadis-gadis. Tunggu, saya perlukan seorang chef. Bagus, lakukan sesuatu mengenainya. Segera cek. Super Grill saya akan memanaskannya dengan cepat. Baiklah, apa pendapat Anda? Baiklah, sudah siap. Martinez trigger maken andi entar sen miskis event pattern merais kepikan dakarin mai sibetur gua. Apa benda yang mengerikan? Kenapa kamu ketawa, gadis-gadis? Ia mengerikan. Tidak. Berhini, saya mau jadi yang pertama. Wah, hanya makaroni. Baiklah, kenapa tidak? Saya akan mencobanya. Sebenarnya ada sesuatu yang kurang. Hey, bingo. Betul tuh. Kecap akan membetulkan segalanya. Lagi, dan lagi. Beritahu Chris, kamu tak faham apa-apa. Sekarang saya akan basahkan lebih pada garpu saya. Oh ya, itulah yang kamu perlukan. Ia sangat sedap. Saya mahu lagi. Apa yang kamu lihat? Buka punya kamu. Baiklah, apa itu? Hai, Apa pendapat kamu, Nancy? Apa? Tetapi ini hidangan restoran. Saya ada mie dalam cawan? Apa yang kamu buat, Annie? Kamu tidak layak untuk pasta ini. Satu idea. Hey, Annie, biar saya bayar kamu dan kita tukar makanan. Hey, ya ampun. Gadis yang baik. Akhirnya, hilang engkau untuk tea. Semua orang nampaknya gembira. Baiklah, sementara gadis-gadis itu leka, saya rasa saya boleh ambil wang itu untuk diri saya sendiri. tiada siapa nampak apa-apa. Sekarang saya akan mula. Tidak, saya akan... Tidak, gadis-gadis, sedikitlah. Apa
Apa benda-benda ini sebenarnya? Ya Tuhan, bagaimana ia dibuat? Oh, berikan kepada saya di sini. Saya akan tunjukkan. Anda buka beg, tuangkan ke dalam air mendidih. Kemudian anda perlu kacau dan kopi sudah siap. Voila, apa? Kopi? Adakah itu kopi? Itu kelihatan menjijikkan. Rasanya lebih teruk. Ia tidak kelakar. Gadis-gadis, ia lendir yang menjijikkan. Bingo! Satu idea. Apa yang ada di situ? Entah bagaimana saya minum. Oh, menjijikkan. Ya ampun. Saya seterusnya. Kopi Starbucks. Hooray! Betapa sedapnya. Buka penutupnya. Wuhu, begitu banyak krim putar di situ. Kenapa ia berakhir begitu cepat? Ayo, Annie. Baiklah. Wah, ini satu set. Oh, gula? Saya suka gula. Hehe. Ulala. Sedap. Oh, betapa besarnya tisu ini hanya untuk hidung saya. Annie, ada sesuatu tergantung di situ. Hingus yang sangat panjang. Oh, tidak. Apa itu? Aduh, apa benda ni? Nampaknya kopi. Baunya sedap. Saya akan mencobanya. Baiklah, kopi yang hebat. Itulah yang Anda perlukan. Apa yang kamu ketawakan? Gigi saya. Bagus ada air untuk berkumur. Adakah itu lebih baik? Hei, gadis-gadis, mari kita pergi dapatkannya. Wah, burger yang besar. Saya akan makan sekarang. Burger yang kecil. Akhirnya, inilah yang saya suka. Ya, Nancy, pilih dan gerudi. Apa bunyi itu? Annie, kamu makan seperti binatang liar. Itu memalukan. Ayo, ia sangat lazat. Oh, whoops, tidak. Baiklah, apa yang berlaku? Lebih baik kamu makan. Tidak kelihatan seperti burger pun. Apa sebenarnya ini dibuat daripada? Satu idea. Sos tomato dan mustard akan menyelesaikan segalanya. Sekarang tutup dengan roti dan Anda boleh makan. Tidak buruk. Sos boleh menyelamatkan apa-apa hidangan. Hei, saya rasa ia jadi lebih menjijikkan tapi saya tahu. Pelayan, terima kasih. Sekarang pergi. Baiklah, tidak mungkin makan burger tanpa sarung tangan. Mari sini, sayang. Oh ya, itulah yang saya faham, makanan sebenar. Akhiri dengan senyap. Oh, perut saya gembira. Sangat sedap. Saya akan buang sos dari bibir saya. Tanggalkan sarung tangan. Ya, gadis-gadis, saya rasa kasihan pada kamu. Adakah saya akan kelaparan? Hebat. Oh, donat yang dibeli di kedai. Saya suka mereka. Sedap. Mari kita lihat. Gadis, nilai bagi cepat. Apa yang awak tengok? Words bias. Or donut biasa. It's been microwaved. Pelayan, ada 10 peralatan makan saya. Hello. Bagus. Saya akan potong sekeping kecil. Tak mahu terperangkap seperti babi. Kamis. Baiklah. Wah, ia sangat sedap. Saya tak peduli tentang adab. Saya mahu makan sekarang. Hebat. Maaf, gadis-gadis. Tetapi ini sangat memuaskan. Apa sahaja yang awak kata, Chris? Wah, ini donat emas. Itulah yang awak perlukan. Oh, ya. Ia lebih sedap daripada apa saja yang pernah saya rasa. Betapa hebatnya rasa ini. Ini adalah kenikmatan sebenar.
Wah, Ted, kamu dapat separuh tembikai? Boleh kamu uruskan? Dan Annie ada sebiji tembikai penuh. Siapa yang akan mula dulu? Ted, mulakan. Mari kita lihat. Oh, ia sangat berjus dan sedap. Saya tak boleh berhenti. Ia sangat manis. Adakah anda lihat betapa cepat saya boleh makan ini? Saya sudah selesai. Oh, jangan. Annie, awak ada tembikai yang pelik. Tunggu, itu bukan tembikai. Ia adalah kek dengan gula-gula di dalamnya. Awak lebih bertuah. Saya akan makan semua gula-gula ini sekarang. Ia akan lebih mudah jika saya pecahkan. Hebat, sekarang saya pasti akan makan setiap gula-gula. Oh, dan tembikai itu sendiri juga sangat baik. Jadi kembali kepada gula-gula. Semuanya milik saya. Oh, iya. Kawan-kawan, saya takkan kongsi dengan kamu. Makan punya kamu. Oh, biji saya. Baiklah, mari kita cuba. Ia menjijikkan. Tetapi, saya ada idea yang cemerlang. Tunggu sebentar, saya perlukan pakaian yang sesuai. Oh iya, nenek saya mengajar saya cara menanam tumbuhan. Saya boleh menguruskan biji tembikai dengan cepat. Saya perlukan penyodok dan banyak tanah. Ya Tuhan, saya akan menggali lubang. Oh, maaf kawan-kawan, saya tak perasan itu. Baiklah, kembali kepada berkebun. Jadi, saya perlu menanam benih dan letakkannya dalam tanah. Sudah tentu, jangan lupa tentang air. Ya, tumbuhan memang memerlukannya dan kita perlukan sedikit kesabaran. Ya ampun. Oh, apa yang sedang berlaku? Adakah ia sudah tumbuh? Apa? Ia tidak mungkin secepat itu. Wow, ia hebat. Ya ampun, nenek saya tidak melakukannya secepat itu. Hebat. Wow, itu adalah tembikai, Nancy. Kamu semua nampak? Itu besar. Saya ada idea. Saya akan potong ia kepada 2 bahagian. Oh, ya. Sedia? Oh, sial. Oh, terima kasih banyak. Oh, terima kasih. Pelajaran karate tidak sia-sia, tapi kembali kepada tembikai. Oh, betapa manis dan berjusnya tembikai ini. Ia sedap. Oh, ya ampun. Oh, wow. Nancy, adakah kamu begitu lapar? Dia benar-benar menyerangnya. Oh, Nancy, kamu dapat makanan sedikit lagi. Oh ya, tetapi Ted bernasib baik. Wah, Annie, Twix kamu sangat besar sehingga hampir tidak muat di tangan kamu. Kawan-kawan, dengan siapa kita patut mulakan? Nancy, mungkin awak? Baiklah, Twix saya, walaupun kecil, tetapi saya rasa ia sangat sedap. Saya akan buktikan kepada awak. Oh, berhenti ketawakan saya. Saya ada Twix yang paling sedap sekali. Oh, ia sangat lazat. Saya akan makan kepingan kecil. Kamu tidak perlu tunggu saya. Oh, ye. Hebat. Ya, kami akan tunggu kamu, Nancy. Jangan tergesa-gesa. Oh, Ted, awak okey? Adakah Nancy masih makan? Oh, jom, Ted. Oh, saya akan menghabiskan gergasi ini lebih cepat daripada Nancy. Twix ini kelihatan ajaib dan baunya sedap. Mari kita cuba. Sangat sedap. Masih banyak lagi. Saya sangat gembira. Dan sedikit lagi. 1 batang sudah habis. Nancy masih makan. Dan yang kedua, saya akan makan sekarang. Ha! Itu sahaja. Wah, Annie, awak kelihatan seperti zirafa. Leher awak jadi panjang. Ted, awak nak cuba punya awak? Mudah seperti pie. Sudah buang pembungkusan dan... saya ada idea. Hei, lihat. Saya sekarang seekor harimau. Apa yang kamu ketawakan? Adakah saya terlalu menakutkan untuk kamu? Ted, berhenti main-main. Makan. Oh, baiklah. Awak tak boleh jadi lebih sopan. Walaupun begitu, saya suka. Gula-gula kegemaran saya. Saya baik. Sedap. Apa seterusnya? Wah, ni adalah kuah kera juicy drop dengan jam masam. Ted ada package kecil, tapi jangan risau, Annie ada package yang mengagumkan. Ia sangat sedap. Annie, awak bertuah, ia package yang besar. Ya Tuhan, saya tak tahu pun ia wujud. Ted, mulakan dulu. Baiklah, bungkusan kecil. Tetapi kenapa? Rasa tidak berubah sama sekali.
Saya akan cuba buktikan kepada Anda. Baiklah, bayi kecil. Sekarang kita akan sapu gula-gula dengan jam. Dan mari kita coba. Sedap tetapi... I'd Sergio. Annie, where's all? Saya suka. Mari kita keluarkan gula-gula ini. Berapa banyak? Saya ada idea. Saya akan letakkan semua gula-gula dalam bentuk ular dan tuangkan jam manis ke atasnya. Ia akan menjadi masam. Wah! Itu dia. Sempurna! Awak nak cuba? Tidak, ini hanya milik saya. Saya takkan kongsi. Ia sangat sedap. Oh, saya mau juga. Dan saya ada idea. Wah, sangat sedap. Tunggu, apa? Saya tak buat apa-apa. Oh, betul sekali. Nah, ambil ini. Dad, awak okey? Ya, Srim tidak sepatutnya mencuri apa-apa. Wow, ya kelihatan hebat. Gula cola besar ini, saiznya memang sesuai untuk saya. Oh ya, Ted, saya minta maaf. Bagaimana dengan jam masam? Wow, ia sangat besar. Mari letakkan. Oh, saya suka semua yang masam. Sedia. Baiklah, mari kita mula makan. Mulut saya berair. Oh, ia sangat sedap. Saya suka. Adakah semua masih hidup? Adakah susah sangat untuk mengeluarkannya dari bungkusan besar? Ini gula-gula saya. Jangan fikirkan pun. Oh Tuhan. Annie, kenapa awak menakutkan saya macam itu? Oh tidak. Annie, awak masih hidup? Bagaimana Anda suka manis di kepala Anda, kawan?